Baik, pada yang baru masuk ni, selamat datang saya ucapkan, khususnya bangsa Johor. Saya percaya saudara ni mempunyai maruah, mempunyai akal yang cerdik dan juga enggan ditipu oleh lakonan suci Menteri Besar korang. Sila tap-tapkan skrin sekarang. Kita kasih 5 juta likes dengan laju-laju. Tekanlah button share sekarang ke semua bilik gerakan UMNO Barisan Nasional khususnya di Johor. Pada jentera-jentera pemuda wanita, sharekan saja live ini kepada mereka. Taglah akaun On Hafiz pun tak apa. Kali ni saja, jangan ada seekor pun macam dacing yang berani nak lari. Kalau ada di dalam komen ni, saya tolong uruskan. Sesambil saya melapah-lapah, kita menyula rekod mahkamah Menteri Besar mereka ni. Sebersih-bersihnya. Semalam saya nak sambung tentang isu ni, tetapi masa yang terhad. Itu sebab hari ni saya start awal. Tengok tak apa, saya kongsikan sedikit slide ni. Mungkin saya ni tahu lah kot apa yang ada di dalam slide ini. Mereka ni saudara, sepanjang kempen pilihan raya negeri Johor, punyalah mereka ni berlakon di kampung-kampung. Konon-kononnya mereka ni bersih. Konon-kononnya isu 1MDB dan SRC International ni isu lama. Tak ada kena-mengena dengan Johor. Tak ada kena-mengena Bukalah mata luas-luas ini pada yang tidak bersetuju dengan saya. Fakta kes perbicaraan SRC International pada April 2019 telah mendedahkan bahawa Menteri Besar Johor hari ini, Dato' On Hafiz Ghazi ini hadir ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebagai apa? Sebagai saksi pendakwaan ke-16. Dan beliau juga mengesahkan secara bersumpah di dalam mahkamah bahawa syarikatnya Vital Spire Sdn Bhd menerima cek berjumlah 240,000 daripada akaun peribadi Najib Razak pada 30 Januari 2015. Dan duit itu digunakan untuk operate portal berita Malaysian Digest. Milik siapa? Milik On Hafiz. Dia nak nafikan apa lagi ni kalau mulut kau sendiri yang mengaku di dalam kandang mahkamah? Di dalam kandang saksi. Sila sharekan live ini saja. Kita dedahkan duit tambahan 200,000 yang masuk dalam bank ni kantoi saja. Sila rapatkan ke skrin saja. Kita bedah poin seterusnya. Kan. Pada macam-macam dacing di dalam komen ni yang cuba nak pusing, cuba nak spin. 240,000 tu untuk portal berita je. Kerja bukannya rasuah. Kan? Amboi sedapnya kalau bercakap. Betul tak? Duit yang masuk dalam akaun peribadi bapak sepupu kau tu datang daripada duit rompakan SRC. Duit hutang rakyat. Alih-alih kau kata tak ada apa. Dengar sini saja fakta perbicaraan seterusnya. Ini keterangan daripada pihak M-Bank dalam prosiding mahkamah. Mendedahkan ada jejak kewangan tambahan sebanyak RM200,000 yang melalui 4 pembayaran kepada On Hafiz kita tahun 2012. Maksudnya apa saudara? Maksudnya aliran wang yang dikaitkan dengan nama Menteri Besar Johor dalam carta ni, dalam berita ni, hampir RM500,000. Ni RM500,000 ni duit haram ni. Saya istilahkan duit haram sebab dia berasal daripada dana rakyat. Hari ini 2026 dalam kempen pilihan raya negeri Johor. Dia turun padang, dia masuk kampung dengan muka tembok, pakai baju dacing. Dia sembang pasal amanah. Dia sembang pasal kebajikan rakyat Johor ni. Padahal rekod sejarah mahkamah dah pun paku mati nama kau ni sebagai sebahagian daripada rantaian manusia yang menikmati dana penyelewengan SRC. Ni macam ni nak pusing lagi cerita apa lagi? Fakta bank dengan komputer bank ni tak pernah menipu saja. Maka tersandarlah rapat, tercedoklah kau di dinding lokap ini dacing. Baik saudara. Sila tap-tapkan skrin lagi. Kita kasih lagi gegar algoritma. Sampailah 10 juta likes. Seterusnya saudara.
Seterusnya, kita pergi kepada agihan dana. Kepada siapa? Kepada UMNO Malaysia. Kepada UMNO negeri-negeri. Termasuklah UMNO Johor. Berdasarkan jejak kewangan ataupun money trail ini, yang rasmi ini yang disahkan oleh siapa? Oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM pada bila? Pada sidang media Jun 2019. Akaun peribadi Najib Razak telah digunakan untuk menyalurkan ratusan juta wang haram 1MDB. Dan siapa yang jadi penerima terbesar dalam sejarah negara? Ini saya nak bagi tahu lah. UMNO Malaysia. Ibu pejabat UMNO kantoi terima. Akaunnya disita dan juga dituntut dalam tindakan sivil sebanyak 200 juta lebih sahaja. Lebih 212 juta. Bukan itu saja sahaja. Pecahan negeri pun turut kantoi. UMNO Selangor, UMNO Sabah, UMNO Kedah dan UMNO Johor, semuanya ini saja ada dalam rekod penerimaan cek daripada akaun yang sama. Jadi, bila hari ini anak-anak bosku ini heret isu bapak dia orang ni dalam pilihan raya negeri Johor kali ini sebab nak minta simpati, jawapannya mudah. Sebab seluruh jentera dacing ni daripada peringkat atas pusat disampailah ke peringkat negeri Johor ni sebenarnya apa? Dah kenyang makan duit transit haram 1MDB. Sebab itulah saja mereka ni beria-ia nak menang besar. Sebab itulah mereka ni beria-ia nak pakai mandat rakyat Johor ni. Sebagai apa? Sebagai sabun untuk nak cuci dosa rombongan sakau berjemaah mereka ini. Maka segala hujah tata kelola bersih mereka ni dah barai di dalam tangan saya, di dalam saudara semua. Ada yang menyebut. Bukannya tak ada yang menyebut, ada yang telefon saya. Maslan dengan Tan Sri Shahir dah dilepaskan oleh mahkamah lah. MCA dengan siapa lagi? SUPP pun dah settle lah. Ini kes lama yang sengaja Zack ni atau PH ni ungkit sebab tak ada modal ekonomi nak lawan Datuk On Hafiz di pilihan raya negeri Johor. Betul. Apa nak jawab? Apa nak jawab? Yelah, mereka ni otaknya beku. Kena kencing dengan kluster mahkamah saja. Tak salah. Mereka ni kena kencing. Dengar sini pada baca-baca dacing ni. Nama-nama seperti yang disebut seperti Ahmad Maslan, siapa lagi? Tan Sri Shahir Samad. MCA pun dapat juga. SUPP daripada Sarawak pun dapat. Memang dinamakan dalam senarai tuntutan sivil SPRM. Sebab rekod asal penerimaan aliran duit 1MDB itu adalah benar dan juga sahih. Bahawa sebahagian daripada mereka ni dilepaskan kemudiannya. Sebab apa? Sebab proses teknikal undang-undang ataupun mereka ni terpaksa membayar kompaun balik kepada siapa? Kepada kerajaan Malaysia. Itu bukan bermaksud duit itu suci turun daripada langit, saudara. Kalau duit itu tidak salah, duit itu halal, kenapa kena bayar kompaun? Kenapa kena pulangkan balik duit itu balik kepada SPRM? Itulah buktinya duit itu adalah duit haram. Duit hasil rompakan harta negara. Yang mereka ingat, yang pengundi-pengundi Johor ni boleh diputarkan faktanya, diputar belit. Naratif yang disampaikan kepada pengundi-pengundi Johor ni. Ini fakta kes mahkamah terbuka. Semua orang boleh nampak saja. Maka jentera-jentera penyangak mereka ni kita dah boleh rejam, kita boleh hancurkan. Maka tersandarlah rapat mereka di dalam parit saja. Seterusnya apa? Sekejap Saya tak puas hati kalau saya tak boleh kongsikan slide ni. Dia kadang-kadang boleh, kadang-kadang dia tak boleh. Kalau saya kongsikan, takut saya kena report. Tapi tak apalah, aku beli apalah. Tunggu sekejap Saya cuba selesaikan masalah ni. Sekejap je. Daripada tadi saya nak buat tapi dia tak boleh lah. Tak boleh lah. Pelik lah. Kalau saya dah kena report apa, tak apa. Saya rasa siapa pun tidak boleh menafikan sumber ini. Sebab ia datang daripada laporan SPRM.
dan juga kerajaan-kerajaan akhbar yang meneliti prosiding mahkamah secara terbuka ni. Di sinilah kantongnya kedudukan Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi, saudara. Kalau saudara tengok di mana-mana hantaran, mungkin dia terima 200,000 atas nama peribadi. Kemudian dia terima 240,000 atas nama Vital Spire Sdn Bhd, syarikat dia. Disusuli dengan UMNO Johor yang ambil 25 juta daripada Danawan MDB. Baik. Sahabat datang kepada saudara yang baru sampai. Khususnya bangsa Johor yang ada maruah, yang ada credibility, yang tidak mahu dicucuk hidung oleh kumpulan-kumpulan tertentu. Sila tap-tapkan skrin sekarang, kasih tembus 5 juta likes dengan laju-laju. Tekanlah button share sekarang ke semua milik gerakan UMNO Barisan Nasional Johor, jentera-jentera dacing di Johor, dan kalau boleh taglah akaun On Hafiz ini rapat-rapat saja. Kali ini saja jangan ada seekor pun macam dacing ni yang berani nak bersilat-silat di dalam komen ini. Saya tolong uruskan. Sambil saya menyampaikan satu bentuk lapahan ataupun kita telanjangkan data sakau 354 juta saja. Kita lakukan ini demi nak menoktahkan fitnah-fitnah jahat mereka sebersih-bersihnya. Tak boleh pula nak share. Sayang. Tak apa, saya tunggu, saya cari sekejap, saya tak puas hati. Saya cari kat macam mana pun tak boleh. Tadi boleh. Sekejap. Saya tak puas hati ni. Kenapa pula tak boleh? Tadi boleh, tiba tak boleh. Okay, sebab live saya kena report Itulah live saya kena report lah. Saya punya mungkin okay lah. Tak apalah. Kita tengok apa yang ada lah. Baik. Betul tak? Bukanlah ini. Sekejap. Bukan ni. Suara saya okey ke? Suara saya okey ataupun dia bergema? Okey. Okey, baik. Terima kasih. Okeylah, tak apalah gini Saya kongsikan satu infografik ni. Yang ni saja yang boleh saya sharekan. Nampak dengan jelas? Okey. Di dalam skrin ini, saya tengok saya punya monitor, keluar infografik ni. Baik, sepanjang kempen pilihan raya negeri Johor ini, pemimpin mereka ni turun di bawah, turun di kampung-kampung, pakai baju biru, acah-acah suci, konon-kononnya mereka ni berjuang demi kestabilan masa depan rakyat Johor. Baik, kalau kita tengok infografik ini, berdasarkan rekod mahkamah dan juga jumlah keseluruhan 354 juta wang dan juga kes 1MDB serta SRC mengalir masuk ke poket peribadi. Masuk juga ke akaun syarikat. Masuk juga ke parti dia orang ni. Dan siapa yang duduk di barisan teratas nombor 1 dalam carta penyabun ini? Antaranya adalah Menteri Besar Johor sendiri. Datuk On Hafiz Ghazi. Sila sharekan live ini saja. Saya tak boleh nak paparkan ni lama-lama. Mungkin nanti kena report. Kita lumbatkan hujah Menteri Besar mereka ni. Pasal angka 200,000 dan juga 240,000 ni. Sila dapatkan ke skrin. Kita bedah barisan pertahanan utama dacing ini. Berdasarkan infografik ini. Tengok nombor 1 ni siapa? On Hafiz Ghazi. Dia terima RM200,000. Tengok nombor 2 ni siapa? Vital Spire Sdn Bhd, syarikat yang berkait dengan On Hafiz, 240,000. Nombor 3 siapa? UMNO Johor. Ini yang tadi saya sebutkan, 25 juta atau angka tepatnya 25, sekejap. Agak kabur sikit, saya boleh nampak lebih kurang lah. Kalau salah tolong betulkan. 25 juta 144,388.24 sen. Betul saja? Agak kabur sikit. Dia kata pecah lubang saja.
3 baris teratas dalam carta aliran wang haram ini semuanya berpusat dekat kepimpinan Johor. On Hafiz ni di atas pentas ceramah ni selalu buat muka kesian. Konon-kononnya dia tidak terlibat. Konon-kononnya dia cuma saksi perbicaraan. Kalaulah dia ni tak bersalah, kenapa nama dia dengan syarikat Vital Spire ni terpampang dalam dokumen rasmi SPRM yang menerima ratusan ribu ringgit daripada dana rompakan rakyat? Kenapa UMNO Johor yang dia pimpin dah ini? Mungkin sebelum inilah saya nak sebut UMNO Johor ni sakau sampai 25.1 juta ni saja, betul? Kalaulah buat beli rumpah mampu milik untuk anak muda Johor, kalaulah buat bantu kos sara hidup peneroka di Felda, dah berapa ramai dalam negeri Johor boleh hidup senang. Tapi duit itu mereka transit masuk dalam akaun parti. Sebab apa saja? Sebab nak mengekalkan kuasa dinasti mereka. Hari ini mereka nak minta undi daripada bangsa Johor, daripada rakyat Johor untuk bersihkan nama mereka. Mana boleh macam tu je. Memang muka tembok. Maka tersandar tercedoklah rapat mereka ni di dalam lubang keaiban. Sila tap-tapkan skrin lagi saja. Kita kasih gegar algoritma di TikTok dan juga di YouTube. Sampailah 10 juta likes. Baik saja, saya tak boleh nak share lama-lama ni, takut kena report macam tadi. Kita tengok senarai seterusnya ini. Daripada nombor 4 sampailah nombor 15. Ini dia bukti rompakan dan sakawan berjemaah yang paling tragik di dalam sejarah negara kita. UMNO Malaysia Ibu Pejabat menelan 212 juta ringgit, diikuti dengan UMNO Selangor 29 juta, UMNO Sabah 20.7 juta, UMNO Negeri Sembilan 17.7 juta, UMNO Kedah 13.9 juta, Perlis 6.6 juta, Melaka 5.1 juta, Kelantan 4.2 juta, Terengganu 3.3 juta, Pahang 3.1 juta, Pulau Pinang 2.6 juta, wilayah persekutuan 2 juta. Setiap pelosok negeri ni ada bahagian masing-masing saja. Ditambah lagi dengan kluster-kluster individu ni. Contohnya macam Ahmad Maslan dapat 2 juta. Lagi siapa? Syahrir Samad dapat 1 juta. Dan juga tidak ketinggalan parti-parti pak turut macam PBRS, MCA, LDP, SUPP. Wah, nombor 17, nombor 20, 21, 22, 23. Saya tengok tak rantaian kartel-kartel ini? Patutlah saya. Bila kes 1MDB ni meletup dalam dunia, seluruh pimpinan ini bermati-matian untuk mempertahankan bosku. Rupa-rupanya sebab dedak wang haram 354 juta ini dah mengalir masuk ke dalam urat darah organisasi mereka ni daripada atas sampai bawah. Mereka ni sedut dana daripada titik peluh rakyat Marhain yang tengah mengeluh pasal kenaikan kos sara hidup waktu itu. Hujah konon-kononnya mereka ni berjuang demi Melayu, demi bumi putra. Saya dah barai saja kalau tengok daripada senarai ini. Saya tahu mereka ni ada yang tidak berpuas hati, merah telinganya, yang menyebut ini propaganda PH. Pemimpin macam Datuk Ahmad Maslan dan juga Tan Sri Syahrir Samad sudah dibebaskan di mahkamah. Tidak ada kes pun. Jadi Mamat ini sibuk nak petik balik nama orang-orang yang dah bersih. Bagi saya minum sekejap. Propaganda itulah. Kalau otak dah beku ni, kena kencing dengan kluster-kluster penyakar ni. Macam inilah. Kalau dah kencing, buatlah cara kena kencing. Dia tak payah nak tunjuk bebal. Dengar sini pada macam-macam ini. Saya gambar ini jelas yang mana dipetik laporannya daripada SPRM dan juga Keratan Akhbar Prosiding Mahkamah secara terbuka, kes 1MDB dan juga SRC. Angka 212 juta, 25 juta, 200 ribu ni adalah fakta perbicaraan, bukan rekaan, bukan saya yang reka.
Ini pimpinan kau ni dilepaskan dalam mahkamah kemudiannya. Sebab apa? Sebab saya dah sebutkan tadi proses teknikal undang-undang. Ataupun mereka ni terpaksa membayar balik kompaun sitaan kepada siapa? Kepada kerajaan. Itu tidak menafikan hakikat bahawa rekod asal aliran wang haram itu memang masuk ke dalam poket mereka ini. Kalau korang tak terima duit itu dalam sejarah, masakanlah nama syarikat seperti Vital Spire yang dikaitkan dengan On Hafiz dan juga akaun UMNO Johor ni boleh masuk dalam fail penyiasatan SPRM. Korang pulangkan duit itu sebab apa? Sebab apa mereka pulangkan duit itu saja? Sebab dah kantoi. Jadi jangan haraplah kau boleh tipu rakyat Johor dalam tahun 2026 ini. Dengan apa juga alasan yang dicipta. Maka jentera penyamun mereka dah kena rejam hancur, maka tercedok rapatlah mereka di bawah tayar lori dacing. Kepada rakyat Malaysia, bangsa Johor, dalam seluruh 56 kerusi DUN, kali ini kita bangkit dengan maruah yang lebih tinggi lagi. Kita bangkitlah dengan akal yang cerdik. Yang mana kita boleh nampak saja, inilah dia bukti mutlak kekotoran korupsi mereka lakukan ini. Ini baru sikit. Saya ada banyak slide yang saya tak boleh kongsikan. Saya tak tahu kenapa. Dan sekaligus kita boleh koyakkan, telanjangkan, hancurkan naratif mereka ni sebersih-bersihnya. Segala retorik simpati. Dan juga segala empayar rompakan berjemaah yang terpampang di dalam skrin saja ni. Kali ini saja berpandukan data daripada laporan rasmi SPRM. Kita sudah buktikan kepada seluruh rakan-rakan kita, seluruh rakyat Malaysia, mengapa hari ini mereka ketakutan dalam pilihan raya negeri kali ini. Mereka di kampung merayu-rayu undi. Konon-kononnya demi ekonomi rakyat. Padahal dalam sejarah hitam, mereka adalah sebahagian daripada pelaku. Dan mereka juga adalah penerima dana kes kleptokrasi terbesar di dunia yang memakan dana sebanyak RM354 juta sahaja. Dari Menteri Besar Johor, sampailah UMNO Johor, sehinggalah ibu pejabat mereka, semuanya dalam kedudukan bersubahat dalam menikmati duit hasil penyelewengan harta negara. Jadi saudara, jangan biarkan maruah nasib kos sara hidup dan kedaulatan negeri Johor dikorbankan demi mengekalkan tahta geng-geng penyakau di kertas undi pada 11 Julai ini. Saya punya live kena report. Tak apa, saya teruskan. Kepada seluruh pengundi di Johor, mari kita bersihkan tanah air kita. Kita runtuhkanlah skam politik simpati dacing ini. Kita rejectlah kepura-puraan pemimpin ini. Seperti mana yang saya kongsikan di sini, kita tumbangkanlah dinasti kleptokrasi. Terpangkahlah parti, pilihlah parti. Yang mempunyai gabungan yang bergerak 100% di atas dasar fakta tata kelola yang bersih. Parti yang menawarkan barisan calon marhain yang berintegriti tinggi. Calon-calon yang bebas daripada senarai hitam SPRM. Calon-calon yang fokus penuhnya dalam kos sara hidup rakyat serta membela kebajikan rakyat tanpa perlu menipu duit negara ataupun duit rakyat. Parti yang mana saya tolong nyatakan di dalam ruangan komen. Saya punya live kena report tapi tak apalah. Selamat datang pada yang baru masuk. Pada yang baru masuk ni tolong sharekan live ini. Saya nak tengok boleh tak sharekan live ini. Dia ada sampai tahap dia tak boleh share. Tak boleh share kan? Tak apa, saya tak ada masalah. Okey je. Tekanlah tap-tap skrin laju-laju ni. Hantarlah ke semua bilik gerakan UMNO Barisan Nasional, ke grup-grup cawangan, taglah jentera-jentera dacing di rapat-rapat. Aku beli apa? Kita jangan bagi ruang untuk mereka ni bersilat dalam ruangan komen. Kita paku, kita sula strategi politik mereka ni. Baik. Dengar tak pepatah? Atau biasa tak dengan pepatah Inggeris?
yang menyebut birds of a feather flock together. Maksudnya apa saja? Maksudnya burung yang sama bulu akan sentiasa terbang dan berkumpul dalam satu kumpulan yang sama. Maksudnya penyamun dengan penyamun ini akan sentiasa berpakat dalam satu sarang yang sama. Sebab itulah bila ada word on the streets, bila ada desas-desus kuat yang menyatakan kemenangan Barisan Nasional dalam pilihan raya negeri Johor, ini bakal digunakan sebagai batu loncatan untuk membuka jalan pengampunan bosku. Kita sikit pun tak terkejut saja. Game plan mereka ni sudah terlalu murah dan terlalu mudah untuk dibaca. Mereka ingat rakyat Johor ni boleh dicucuk hidungnya dengan segala drama simpati. Sila sharekan live ini saja. Saya tahu saya punya live ni kena report. Kita robeklah kemunafikan mereka yang cuba nak memutihkan dosa-dosa jenayah negara. Sila rapat-rapatkan ke skrin. Kita tengoklah seterusnya. Oh, saya punya kena report. Boleh tahan ni. Dahsyat ni kena report ni. Baik, bila ada sejarah kewangan terbesar di tanah air ni, kes sakau bilion-bilion ringgit, kes 1MDB dan kes SRC ni, yang diperlakukan di pentas kempen ni seolah-olah hanyalah satu kesilapan politik biasa. Inilah dia, muka-muka jenis tembok yang mereka pakai ini yang saya tak faham saja. Mereka ingat dosa merompak duit masa depan anak-anak cucu, menanggung hutang negara bilion-bilion ringgit ini, boleh diputihkan, boleh dibilas begitu saja hanya kerana masa sudah berlalu. Dan juga kuasa pentadbiran hari ini bertukar tangan ke dalam poket korang. Room jatuh, saya tahu. Saya kena bertahan. Ni mahkamah dah putuskan bersalah. Tetapi mereka dengan angkuhnya turun di kampung-kampung di Johor. Mereka buat naratif konon-kononnya bapa sepupu mereka ni suci. Konon-kononnya ini adalah masa untuk nak tebus maruah. Maruah apa benda yang kau nak tebus ni kalau duit rakyat yang kau sakau itu sampai hari ni rakyat terpaksa bayar cukai. Korang cuba nak jadikan kertas undi bangsa Johor ini sebagai sabun pencuci kain kapan politik korang yang dah hanyir dengan bau-bau rasuah ini. Tersandarlah rapat mereka di dinding keaiban ini. Saya tolong sharekan live saya. Itu sebab saya sentiasa cakap tolong share. Sebab saya tahu live saya memang antara yang banyak menerima report lah. Tak apa, saya teruskan. Saya tolong buat kerja ni. Saya bantu saya. Tap-tapkan skrin dan tolong sharekan live ini saja. Saya tahu dia jadi jatuh. Saya teruskan. Sila tap-tapkan skrin lagi. Kita kasih ke algoritma. Saya nak memberikan satu pesan. Yang mana saya dapat ini daripada senior-senior saya. Dalam sistem demokrasi ini, tiada apa-apa institusi, tiada bangsawan dan tiada dinasti elit yang lebih besar daripada kuasa rakyat. Kali ini saja dalam siri kempen pilihan raya negeri Johor. Johor ni mempunyai satu peluang emas yang sangat besar sebenarnya. Peluang untuk nak mengirimkan satu mesej yang terang. Satu mesej yang jelas, satu mesej yang nyata dan meledak terus ke muka pimpinan mereka ini. Kita nak hantar mesej pada hari pengundian nanti. Apa mesejnya? Rasuah bukan budaya bangsa Johor. Salah guna kuasa bukan warisan negeri Johor. Dan amanah rakyat bukan barang dagangan untuk korang buat jual beli atas meja politik. Diorang fikir diorang boleh beli undi orang-orang kampung ini dengan peruntukan mi goreng dalam musim kempen ini saja. Lepas tu mereka boleh pakai undi itu untuk ugut sistem keadilan negara. Sila cermin muka
tu sikit dah. Bila pemimpin yang terpalit dengan skandal sivil, bila pemimpin yang nama syarikatnya ada dalam rekod saksi kes SRC, bila ada parti yang menerima dana ratusan-ratusan juta SPRM ni terus diangkat dan dipuja di dalam kempen ini. Yang tercela bukan sekadar maruah pemimpin itu sendiri. Yang tercela, yang jahanam, yang parah ialah maruah Malaysia ni di mata dunia ni. Di peringkat antarabangsa, kita tengoklah macam mana negara kita ni seolah jadi negara sarkas. Sebab apa? Sebab kita angkat semula geng-geng penyakau sebagai wira. Maka hujah dinasti mereka ni kita dah baraikan saudara. Ada yang menyebut kalau Barisan Nasional menang, maksudnya rakyat sendiri yang pilih. Rakyat sendiri yang merestui hala tuju Barisan Nasional di Johor. Dan apa yang saya sampaikan ini adalah hasutan politik sebab PH ni takut Barisan Nasional di Johor menang. Restu kan sebut pasal restu Oi, makin jatuh dahsyat makin jatuh ni. Baiklah, dengar CD pada macam-macam dacing. Adalah saki-baki dalam komen ni. Kalau kau menang pakai taktik manipulasi isu kos sara hidup, pakai jentera-jentera tabur kain batik dan beras di kampung-kampung, itu bukan maksudnya rakyat merestui agenda pembebasan penyamun korang. Itu namanya korang menunggang kesusahan. Menunggang kesusahan hidup marhain ini demi kepentingan elit. Dalam salah silah mereka ini. Sebab itulah kita wajib bangkit dalam media sosial ini untuk kita nak sedarkan pengundi-pengundi di Johor. Kertas undi rakyat ini terlalu suci untuk kita tukarkan menjadi tiket pengampunan banduan MDB. Jangan harap kita ni boleh dijadikan sebagai pasaran gelap untuk nak mencuci dosa kluster-kluster mahkamah mereka tahun 2026. Maka jentera-jentera bodek dinasti mereka kali ini dah kena rejam hancur tersandar rapat mereka di bawah bucu dinding Dewan. Betul-betul macam diorang. Pada bangsa Johor yang mempunyai akal yang cerdik, yang jiwanya berkobar-kobar api jihad intelek untuk menentang kezaliman rasuah ini. Apa yang saya sampaikan ini sedikit sebanyak kita boleh gunakan untuk menghancurkan naratif mereka ini. Ataupun segala taktik putar belik. Ataupun segala drama cuci dosa ini. Ataupun rangkaian dinasti burung sebulu dacing ni. Yang mungkin terpampang dalam manifesto yang mana saya sedang baca. Berpadukan kebenaran mutlak. Kita telah buktikan kepada seluruh rakyat Malaysia. Pada sahabat-sahabat kita. Khususnya di Johor. Bahawa pilihan raya negeri Johor ini adalah benteng pertahanan maruah negara. Kertas undi pada 11 Julai ini bukannya barang dagangan saudara. Bukannya sebagai referendum simpati Najib Razak. Dan juga bukan sabun pencuci dosa jenayah kewangan terbesar di dunia. Ini adalah amanah suci rakyat untuk nak memilih masa depan ekonomi. Untuk nak memberikan peluang pekerjaan yang bermaruah. Untuk nak menolak sistem feudal yang mereka ini anggap sebagai satu warisan. Jadi jangan biarkan maruah Johor, takdir anak-anak cucu kita, nama baik negara Malaysia dalam pasaran dunia ini jahanam, serta tercalar semata-mata demi memuaskan nafsu serakah geng-geng penyakau di dalam kertas undi pada 11 Julai ini. Kepada seluruh pengundi di Johor, mari gunakan kuasa rakyat dalam amalan demokrasi.
Buktikanlah bahawa rasuah ini bukan budaya kita. Rejectlah kepura-puraan mereka ini. Tabatkanlah riwayat politik dinasti katil-katil penyamun. Dan kita pangkahlah logo ataupun kita pilihlah parti yang mempunyai gabungan yang boleh membawa dasar tata kelola yang bersih secara nyata, yang menawarkan masa depan ekonomi Johor yang stabil tanpa korupsi dan dipimpin oleh barisan tokoh-tokoh marahain yang meletakkan segala amanah rakyat di tempat yang paling tinggi. Parti yang mana saja tolong nyatakan di dalam ruangan komen. Sementara saya nak tengok apa yang berlaku kat aku punya account ni. Cuba end pass tu on balik. Dia kalau end on balik, idea dah lari dah. Ya, heavy report tu lah. Saya dapat banyak heavy report. Kalau saya end, saya live balik, apa yang saya nak sampaikan ni saya lupa lah. Itu masalahnya. Macam-macam lah. Pause kejap. Saya dah pause ni. Shadow ban. Biasalah shadow ban. Saya punya ikon banyak lah. Video-video saya yang kena remove. Cuba saya tekan ataupun sharekan live ini. Teruskan. Tak apa, kita teruskan je lah. Kalau saya tekan balik live ni, biasanya saya dah lost. Ini pun saya dah lost dah sebenarnya. Apa yang saya nak sampaikan lagi Baik saja, kita kembali semula kepada perbincangan kita. Saya nak sebutkan begini. Datuk Onn Hafiz Ghazi ini sebagai saksi pendakwaan yang ke-16 dalam kes penyelewengan dana SRC International. Kalau kita tengok pengakuan dia di hadapan Hakim Muhammad Nazlan, yang mana dia sendiri memperakui di dalam kandang saksi, di bawah sumpah, bahawa syarikatnya Vital Spire Sdn Bhd ini menerima cek 240,000 pada tahun 2015 secara terus daripada akaun peribadi Najib Razak. Dan yang lebih menjijikkan, dia turut mengaku bahawa wang rompakan dana SRC International ini digunakan untuk mengendalikan portal Malaysian Digest demi memanipulasi sentimen rakyat dan juga mencuci imej Barisan Nasional ketika itu. Selamat datang kepada sahabat-sahabat yang baru sampai, khususnya pada bangsa Johor, yang mana tidak sudi kepalanya dipijak-pijak oleh lakonan Zuhud Menteri Besar. Sila tap-tapkan skrin lagi. Walaupun live saya kena report, kena shadow ban. Kita kasih tembus 5 juta likes dengan laju-laju dan tekanlah button share sekarang ke semua bilik gerakan UMNO Barisan Nasional. Ke semua jentera pemuda, jentera wanita, dan taglah akaun Datuk Onn Hafiz 88. Kali ini saja. Macam-macam dacing ni jangan harap boleh bermimpi dalam komen ini. Walaupun saya tinggal beberapa orang ni. Saya tolong uruskan. Sambil saya merejam, menyula transkrip Mahkamah Menteri Besar ini. Saya rasa, kalau saya baca di dalam satu laporan, transkrip ni saya boleh dapat. Dan di sepanjang kempen pilihan raya negeri Johor, mereka ni punyalah acah-acah suci di kampung-kampung. Konon-kononnya mereka ni tak tahu pasal kes 1MDB. Konon-kononnya kes SRC International ini tidak ada kena-mengena dengan pentadbiran Johor hari ini. Inilah yang berlaku. Baik saja, kita naikkan balik. Kali ini saja, saya bacakan semula dokumen perbicaraan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Naik semangat saya.
Di depan muka korang semua, Menteri Besar Johor hari ini, Dato' On Hafiz Ghazi ni adalah saksi pendakwaan yang ke-16 dalam kes jenayah Najib Razak. Di hadapan Hakim Muhammad Nazlan, mulut On Hafiz ini yang bersumpah dia mengaku bahawa syarikat dia Vital Spire Sdn Bhd telah menerima cek bernilai 240,000 secara terus daripada siapa? Daripada tangan Najib Razak. Wang itu sah berasal daripada dana pecah amanah, dana yang disalahgunakan kedudukan dan juga pengubahan wang haram SRC International. Pada On Hafiz, kau nak spin pakai peguam mana lagi? Kalau rekod mahkamah ini dah paku mati nama kau ni sebagai penerima duit haram. Sila sharekan live ini saja. Masuk rapat. Kita dedahkan untuk apa duit curi itu digunakan oleh On Hafiz. Tolong saja, tolong rapat-rapat, tolong sharekan live saya ni. Rapatkan ke skrin. Macam-macam dacing dalam komen ni cuba nak buat bodoh. Alah, 240,000 tu kontrak perniagaan nak operate website. Jadi apa masalah dengan kau ni? Otak tu letak kat mana? Adakah di lutut ni? Ni macam-macam ni. Dengar sini saja. Transkrip soal jawab dalam mahkamah. Bila peguam bela, siapa peguam bela dia? Tan Sri Syafi Abdullah. Dia tanya apa fungsi portal Malaysian Digest itu yang dimiliki On Hafiz. Dengan penuh yakin, di mahkamah, dia berkata, On Hafiz ni cakap portal itu untuk menyediakan berita yang adil dan terbuka kepada rakyat Malaysia. Adil Apa bendanya kalau duit yang digunakan untuk bayar kos operasi portal berita itu datang daripada hasil rompakan. Datang daripada hasil penyelewengan dana pencen pesara di dalam SRC International. Ditanya lagi dalam mahkamah saja. Adakah portal berita itu digunakan untuk menilai sentimen rakyat terhadap kerajaan Barisan Nasional pimpinan Najib Razak ketika itu? Dan On Hafiz kata setuju. Maksudnya apa saja? Maksudnya geng-geng dacing ini sangat licik. Mereka rompak duit negara. Mereka sakau dana SRC. Lepas itu duit rompakan itu mereka pusing masuk ke syarikat peribadi pemimpin mereka. Kemudian mereka buat website propaganda bagi menipu pemikiran rakyat. Bagi nak memutihkan imej dacing. Bagi nak pastikan rakyat ni terus mengundi mereka. Dan duit sakau itu yang hasilnya daripada titik peluh rakyat, dia kembalikan untuk kencing rakyat semula. Ini namanya kejahatan sistematik grade tertinggi. Hari ini saja dalam kempen pilihan raya negeri Johor, dia turun padang, dia pakai baju biru, dia sembang pasal amanah. Tercedoklah mereka dalam lubang munafik ini, On Hafiz. Sila tap-tapkan skrin lagi saya. Saya nampak kita dah pulih dah sekarang ni. Kita kasih lagi gegar algoritma di dalam TikTok, di dalam YouTube ini. Sampai 10 juta likes. Kita tengok perincian undang-undang. Kes ini yang membabitkan cek 240,000 ini yang masuk ke syarikat On Hafiz itu adalah merupakan sebahagian daripada pertuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kedudukan dan juga pengubahan wang haram di bawah Seksyen 23 Akta SPRM tahun 2009. Dan hukumannya maksimum 20 tahun penjara. Dan 5 kali ganda dendanya. Najib Razak ni dah disabitkan kesalahan, dah melalui proses kehakiman yang utamat. Sebab dia terbukti merompak harta negara. Tetapi apa yang jentera-jentera dacing buat di dalam kempen pilihan raya negeri Johor sekarang? Anak-anak bosku turun padang. Pimpinan dacing pusat pun turun padang. Malah Menteri Besar Johor sendiri ni heret naratif simpati. Sebab apa? Sebab nak gunakan kemenangan pilihan raya di negeri Johor sebagai sabun pencuci dosa jenayah ini. Dan sebab apa mereka ni beria-ia nak dacing ini menang besar di negeri Johor? Sebab kalau dacing ni berkuasa lagi sekali,
Mereka ini boleh gunakan tekanan politik untuk nak mendesak pembebasan dan juga pengampunan banduan kes SRC ini. Ini belum lagi cerita 1MDB saja. Mereka nak runtuhkan prinsip kedaulatan negara ini. Mereka nak buktikan pada anak-anak muda Johor bahawa kalau kau ni anak bangsawan, walaupun kau ni terpalit di mahkamah, walaupun kau ni menerima duit haram, walaupun kau ni tak siapa-siapa asalkanlah kau ni golongan elit, kau tetap boleh diangkat. Kau tetap dibela. Saja, kita takkan izinkan maruah undang-undang negara kita ni digadai oleh katil-katil ini saja. Hujah kestabilan mereka ni kita boleh baraikan kali ini saja. Adalah yang akan marah ni. Dia cakap apa tau? On Hafiz ni cuma dipanggil sebagai saksi pendakwaan. Dia tak kena dakwa pun. Dia masih lagi menteri besar. Tak kena tangkap dengan SPRM pun. Ini bukti On Hafiz tu bersih. Jangan nak memandai-mandai dalam live ini fitnah reputasi Menteri Besar Johor. Kan? Bersih kan? Biasalah ada orang ni saja dalam komen. Tak kira di sini ataupun di tempat lain. Sebab apa saja? Sebab otak ni dah tersumbat dengan dedak. Kalau dah kena kencing, buatlah cara kena kencing. Tak payah nak tunjuk cerdik dalam komen dalam live ini. Ataupun mana-mana. Dia ni dipanggil sebagai saksi pendakwaan. Itu sebab pihak pendakwa raya perlukan pengakuan jelas daripada penerima duit On Hafiz ini bagi nak membuktikan apa saja? Bagi nak membuktikan bahawa Najib Razak memang mengeluarkan wang haram SRC. Tetapi dari segi moral integriti dan juga maruah seorang pemimpin, fakta black and white di mahkamah ini dah paku mati dah. Bahawa duit haram 240,000 itu yang diterima melalui akaun On Hafiz itu memang sah masuk ke dalam syarikat milik On Hafiz. Dia sendiri mengaku dalam kandang saksi. Saya kongsikan kenyataannya. Dia sendiri yang mengaku. Kalau dia betul-betul bersih, dari awal lagi dia akan tolak cek ini daripada akaun peribadi Najib saja. Daripada awal-awal lagi. Jadi janganlah dalam live ataupun komen gunakan alasan ini cuma saksi untuk nak menyucikan tangan yang terpalit dengan dana penyelewengan terbesar negara. Pengundi-pengundi di Johor yang bijak, yang tidak boleh lagi ditipu dengan spin-spin murahan ini. Jentera-jentera penyakar mereka dah kena rejam, hancur, lumat, tersandar rapat. Di bawah pentas Ciamah. Kepada rakyat Malaysia, khususnya bangsa Johor dan juga seluruh bangsa Johor di 56 kerusi Dewan Undangan Negeri, kali ini bangkitlah dengan akal, dengan maruah yang teguh, yang dalam dadanya kita tak nak biarkan kedaulatan negara kita ni dipijak-pijak oleh dinasti dacing ini. Walaupun live saya kena report berkali-kali, tetapi kita tetap teguh berdiri di sini. Saya salute pada sesara ni. Kalaulah saya boleh berikan sejambak bunga kepada setiap orang ni, saya dah berikan saja. Saya salute saja. Saya nampak dengan mata kepala saya sendiri macam mana tekanan yang saya hadapi sepanjang saya mengendalikan live ini. Tetapi saya berpandukan bukti sumpah saksi pendakwaan ke-16 Datuk On Hafiz Ghazi di dalam kes SRC International, kita juga telah menghancurkan seluruh retorik dacing dalam pilihan raya negeri Johor kali ini. Kita telah buktikan di depan muka seluruh rakyat Malaysia bahawa pemimpin dacing di Johor hari ini bukanlah bersih sangat pun. Melainkan mereka ni adalah rantaian manusia yang pernah kenyang, yang pernah menerima agihan cek wang haram hasil rompakan harta negara. Duit rakyat dalam SRC yang disakau 240,000 semata-mata untuk operate portal propaganda bagi nak memanipulasikan pemikiran korang semua ni. Jadi jangan biarkan kertas undi bangsa Johor dalam pilihan raya negeri kali ini dijadikan sebagai tiket, sebagai sabun pencuci untuk nak membebaskan banduan kleptokrasi.
atau nak dijadikan sebagai alat untuk membersihkan nama-nama yang dah terpalit dalam prosiding jenayah pada 11 Julai ini. Kepada seluruh pengundi di Johor, mari kita selamatkan negeri ini daripada terus dipimpin oleh geng-geng penerima dana SRC. Kita tolaklah Menteri Besar yang mengaku yang telah mengambil cek 240,000 daripada akaun Najib Razak secara direct di mahkamah. Kita rejectlah jentera-jentera dacing ni yang hidup dengan politik wang. Kita tumbangkanlah empire korupsi mereka. Dan kita buat apa saja? Kita pangkallah logo Pakatan Harapan. Saya tak payah tanya dah. Pangkallah logo, pilihlah Pakatan Harapan, pilihlah gabungan yang terbukti bersih tata kelolanya. Yang menawarkan barisan calon yang bebas daripada segala rekod hitam mahkamah. Dan fokus 100% dalam menyelesaikan kos sara hidup rakyat. Serta yang membangunkan ekonomi Johor secara telus dan juga bermaruah. Saya setuju ataupun tidak, kita pilihlah Pakatan Harapan. Sila nyatakan di dalam ruangan komen. Sementara saya nak take file. Thank you, Go. Thank you so much. Selamat datang kepada saudara yang baru masuk. Saya nak beritahu live saya kena shadow ban tadi. Selamat datang juga kepada anak muda yang otaknya cerdik, yang ada maruah diri, yang tidak mahu otaknya jadi propaganda suci dacing ni. Sila tap-tapkan skrin sekarang, kita kasih tembus 5 juta like sini dengan laju-laju. Tekanlah button share sekarang ke semua markas-markas dacing, ke semua grup-grup Telegram, dan taglah Cyber Trooper UMNO ni rapat-rapat. Kali ni saja, jangan ada seekor pun macam dacing ni yang berani nak ada di dalam komen ini. Saya tolong uruskan sambil-sambil saya lapah, saya telanjangkan kronologi 1MDB ini saja. Kalau saudara lihat pada fasa 1 saja yang saya nak kongsikan ini, tahu tak macam mana skandal terbesar dunia ini bermula? Saya pernah nyatakan sebelum ini saja. Di awal saya live di dunia ini, di dunia alam maya ni, saya baru je tekan live ni. Saya ingat saya dalam masuk ke bulan yang keempat. Saya baru je. Saya baru saja berkecimpung di dalam dunia ini. Pada awal kemunculan saya respon berkenaan tentang kes 1MDB. Kes mahkamah. Dan waktu itu, itulah awal kemunculan saya. Sebab itulah kes ini masih segar dalam ingatan saya. Ini adalah kes ataupun skandal terbesar dunia yang bermula daripada mana saja. Najib dan kerajaan dulu ditubuhkan 1MDB. Konon-kononnya nak buat tabung pelaburan negara yang menguntungkan rakyat. Dia sembang kencang, dia cadang satu dunia, satu negara, tapi duit itu datang daripada mana? Mana pergi hutang, terbitan bond sana sini sampai komitmen ini mencecah 42 bilion. SRC International pula pergi pinjam 4 bilion ringgit daripada mana? Daripada wang pencen korang ni dalam KWAP. Serta dijamin oleh kerajaan waktu itu. Bila 1MDB dengan SRC ni melingkup, dia tak boleh bayar. Siapa yang kena tanggung? Jawab. Siapa yang kena tanggung? Kerajaan lah. Kerajaan bayar guna duit siapa? Duit kita. Duit rakyat. Duit cukai. Yang sepatutnya boleh bina sekolah. Bina hospital. Bina jalan raya. Semuanya ini ditarik untuk bayar hutang bodoh yang mereka cipta ni saja. Kemudian masuk fasa kedua. Lepas dapat duit bilion-bilion itu apa jadi? DOJ, Department of Justice Amerika Syarikat mendedahkan sekitar 4.5 US dollar. 4.5 bilion US dollar. Kalau convert duit kita berapa? 20 bilion ringgit. Telah diselewengkan. Ni Department of Justice yang sebut saja. Telah diselewengkan. Macam mana ni kartel ni boleh pusing duit? Ni Jolo lah yang susun kerja syaitan ni. Saya duit 1MDB tu ditransfer masuk keluar negara. Lepas tu masuk kat akaun perantara ni. Lepas masuk ikut syarikat Shell.
company-company yang nama dia seakan-akan sama dengan syarikat sebenar. Untuk apa? Untuk nak mengelirukan audit. Akhirnya saudara, ratusan juta dan juga bilion-bilion ringgit ini mendarat dalam akaun siapa? Akaun peribadi Najib Razak. Mahkamah dah sahkan Jolo ini bukan bergerak sendiri. Dia adalah proksi. Jolo ini adalah perantara. Dia adalah fasilitator. Fasilitator rasmi yang dilantik Najib Razak. Korang dalam live ni nak nafikan apa lagi ni? Sila sharekan live ini saja. Masuklah rapat-rapat. Kita bedah. Hukuman maut 26 Disember 2025. Sila rapatkan ke skrin saja. Mereka ni selalu menyalak. Khususnya macam-macam. Bahawa Najib ini kena aniaya. Itu semua duit daripada derma Arab Saudi. Derma Arab kepala otak kau. Korang ni dalam komen ni kalau dah bodoh, jangan bawa bodoh tu dalam live ini. Dengar sini, ini fakta mahkamah yang sebut. Kes SRC International 42 juta dimasuk dalam akaun peribadi Najib. Sudah pun dihukum penjara 12 tahun. Dikenakan hukuman denda 210 juta sebab rayuan derma Arab itu sampah dan ditolak secara total di mahkamah. Ingat kes itu je ke tidak? Ini adalah fakta yang paling segar saja yang boleh membuatkan mereka ni tersandar tercedok rapat. Dalam kes utama 1MDB yang membabitkan penyelewengan dana 2.3 bilion. Mahkamah Tinggi pada bila? 26 Disember tahun lepas 2025 telah jatuhkan hukuman penjara 15 tahun dan juga denda keseluruhan. Berapa? 11 bilion. Terhadap siapa? Najib Razak. Denda 11 bilion ataupun 12 bilion. Kalau tak bayar, tambah lagi 10 tahun penjara. Dan hukuman ini hanya akan bermula selepas dia habis jalani hukuman kes SRC. Sebab apa hakim jatuhkan hukuman sekejam itu? Sebab dana 1MDB itu terbukti saja dalam perbicaraan. Ia digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah luar tabi'i. Beli rumah mewah di luar negara. Beli kapal layar gergasi equanimity. Beli barang kemas. Beli karya-karya seni yang mahal dan siap sakau duit negara ni untuk membiayai filem The Wolf of Wall Street oleh syarikat Red Granite milik Riza Aziz. Anak siapa? Anak Najib. Anak Rosmah. Anak tiri Najib. Dan sebab apa Najib yang kena? Sebab masa itu dialah yang memegang semua kuasa. Dialah Perdana Menteri, dialah Menteri Kewangan, dialah pengerusi lembaga penasihat 1MDB. Saya ingat lagi tak lawak jenaka Abang Mat? Dalam jenaka saja dia dah menjawab dah persoalan. Dan semua duit-duit haram itu masuk ke dalam akaun peribadi Najib Razak. Ini bukan skandal kampung saudara. Kes ini disiasat oleh 7 buah negara di dunia ni, saudara. Di Singapura, di Switzerland, di Amerika Syarikat, di UAE, di Luxembourg, di Hong Kong. Termasuklah di negara kita. Bank-bank seluruh dunia ni bekukan akaun ni sebab ada transaksi yang mencurigakan, transaksi pengubahan wang haram yang bertaraf antarabangsa. Jadi macam-macam dacing di dalam komen, kalau nak duduk dalam live, nak tegakkan benang yang basah. Depan kena denda 11.38 bilion ni, siapa nak bayar? Bila nak bayar? Kau boleh tolong bayar kan ke? Sila tap-tapkan skrin lagi saja. Saya menerima laporan lagi, saya menerima report lagi. Aduh, tak apa, saya teruskan. Saya ada saudara yang setia kat sini, saya salute. Ini adalah fasa yang paling meruntuhkan hati kita sebagai rakyat Malaysia. Sampai bila negara kita ni kena tanggung hutang penyakau-penyakau ini? Dengar sini baik-baik. Angka rasmi daripada Kementerian Kewangan. Kerajaan Malaysia sehingga hari ini, kita dah bayar lebih 43 bilion ringgit saja. Kalau ikut laporan rasmi ni, ada yang menyebut angka itu dah pun mencecah 48 bilion ringgit. Semata-mata apa?
semata-mata untuk nak menutup lubang hutang 1MDB. Walaupun kerajaan di bawah pimpinan hari ini berjaya dapatkan semula lebih kurang 30 bilion aset-aset yang disita, seperti hartanah, cash, kapal layar, tetapi jumlah itu masih tidak cukup untuk nak menutup semua liability. Hari ini dalam tahun 2026 masih ada sekitar baki 25 bilion liability 1MDB yang masih belum selesai. Tahu tak bila bon-bon hutang ini akan matang sepenuhnya? Dia akan matang pada 2039 ataupun 2043. Ya Allah, saya cuba bayangkan. Anak-anak sekolah, anak-anak kita yang hari ini dalam darjah 1, dalam tingkatan 1, mereka ni tak tahu apa-apa pun masa skandal gergasi ini berlaku dalam negara kita saja. Mereka ni tak pernah merasa pun naik kapal layar mewah tu. Mereka ni tak pernah pun tengok filem Anak Rosmah ni. Dan mereka ni tak pernah mengundi pun waktu Najib ini jadi Perdana Menteri. Tetapi bila mereka dewasa nanti saja, bila mereka ni mula bekerja tahun 2040 anggarannya, mereka tetap kena tanggung dan bayar kesan hutang sakawan geng-geng dacing ini. Sebab itulah demi Allah saja, rakyat di bawah marahan ini, saya terutamanya, kita sangat terluka dan kita tak boleh terima bila ada elit-elit politik dengan muka selamba, muka temboknya turun padang kempen pilihan negeri Johor menuntut supaya Najib Razak dibebaskan, seolah-olah penyelewengan bilion-bilion ringgit ini hanyalah kesilapan politik yang kecil. Saya tak boleh terima. Ini bukan kesilapan politik saja. Ini adalah khianat negara kategori yang tertinggi. Maka hujah pembelaan korang, geng-geng dacing ni dah barai secara total. Ada yang menyebut, ada rakan saya di sebelah sana, dia beritahu kes 1MDB itu dah lama. Denda 11 bilion lebih tu keputusan Mahkamah Tinggi. Ada proses rayuan lagi. Lagipun Najib ni dah minta maaf kepada rakyat. Kenapa engkau ni dengki sangat? Aku tak dengki. Kita tak pernah, saya tak pernah. Ini first time saja saya sentuh kes ini, 1MDB ni. Itu pun selepas ada kempen nak gerakkan pembebasan Najib Razak di negeri Johor. Saya tak pernah je. Saya menganggap mereka ni semua adalah kawan-kawan. Tetapi bila di Johor ni mereka pilih berlawan. Saya nak tegaskan beginilah. Kita dalam prinsip kita, kalau berkawan, kita berkawan sungguh-sungguh. Kalau kita berlawan, kita lawan sungguh-sungguh. Berkawan boleh, nak lawan pun boleh. Dan dia orang ni rata-ratanya fikir, duit 48 bilion yang rakyat tengah tanggung ini dalam akaun negara sekarang ni boleh selesai dengan sekadar memohon maaf. Boleh selesai macam tu je. Dengar sini macam-macam dacing. Keputusan Mahkamah Tinggi pada 26 Disember tahun lepas, tahun 2025 itu adalah berdasarkan apa? Berdasarkan bukti, saksi dan juga dokumen aliran wang tunai yang sahih. Aliran ataupun money trail. Denda 11 bilion lebih, 11.38 bilion itu membuktikan betapa dahsyatnya skala kerosakan ekonomi yang bos kau buat. Kau cakap ada proses rayuan. Rayuan celaka apa lagi ni kalau kes SRC di Mahkamah Persekutuan pun dah paku mati dia tu bersalah. Korang gunakan modal minta maaf. Sebab apa? Korang di kampung-kampung dah ketandusan alasan sebab rakyat dah tahu dah anak cucu mereka ni kena bayar hutang korang ni sampai tahun 2043 bukan 2039 saja. Anggaran saja 2039 paling awal. Saya jangkakan ataupun saya baca laporan ada yang extend sampai 2043. Jadi korang nak sucikan tangan penyamun ini sebab korang dalam parti pun memang korang tumpang sekongkol. Korang kenyang makan duit dedak haram ni. Maka jentera penipu korang kali ini, saudara, kita sudah rejam, kita hancurkan. Maka tercedoklah rapat-rapat mereka di bawah tayar lori dacing.
pada rakyat Malaysia, kepada seluruh anak-anak muda, para ibu bapa dan khususnya pengundi pilihan raya negeri Johor yang kali ini bangkit dengan akal yang sihat, dengan maruah integriti yang sangat tinggi, yang tidak mahu membiarkan masa depan anak-anak cucu digadaikan kepada geng-geng penyamun 1MDB. Saya bercakap sekadar mana yang saya mampu saja. Walaupun saya kena sekat bermacam-macam. Tetapi kita sudah mengoyak, kita sudah menelanjangkan, kita sudah menghancurkan setiap fasa skandal 1MDB dan juga keputusan maut Mahkamah Tinggi pada bila? 20 Disember 2025. Kali ini saja, berpandukan segala fakta yang kita saksikan betapa rakus dan kejamnya rejim-rejim ini dalam sejarah politik tanah air. Mereka membuat hutang berbilion. Mereka sakau dana KWAP. Mereka pusing wang duit-duit ini melalui 7 buah negara untuk beli aset-aset mewah peribadi. Dan akhirnya mereka tinggalkan beban liability 24.46 bilion lagi untuk ditanggung oleh siapa? Oleh generasi muda kita. Sehingga bila? Sehingga tahun 2043. Jadi jangan biarkan kertas undi korang ni pada 11 Julai ini digunakan oleh elit-elit ini sebagai satu lesen untuk nak memutihkan dosa rompakan terbesar di dunia. Kita mesti kirimkan mesej hukuman ini ke dalam mana? Ke dalam peti undi. Kepada seluruh pengundi di Johor. Mari kita selamatkan masa depan negara kita. Kita rejectlah dinasti Dacheng yang denda 11.38 bilion ringgit. Kita tolaklah kelompok yang mahu nak membebaskan banduan 1MDB. Kita kuburkan politik kleptokrasi. Kita terus pangkah logo mana? Kita terus pangkah logo Pakatan Harapan. Kita pilih Pakatan Harapan. Gabungan yang bergerak 100% atas paksi tata kelola yang bersih. Parti yang terbukti dalam pentadbiran mengutamakan pemulihan dana negara. Parti yang fokus penuhnya dalam mengurangkan kos sara hidup serta parti yang membela nasib rakyat Merahan tanpa perlu merompak duit negara. Setuju ataupun tidak saja, kita pilih Pakatan Harapan. Tolong nyatakan di dalam ruangan komen. Baik, kepada saya yang bermaksud ni, selamat datang diucapkan, khususnya bangsa Johor yang ada maruah, yang ada akal yang cerdik, yang tak nak maruah negerinya dilondehkan oleh jentera Dacheng dalam pilihan raya negeri Johor. Sila tap-tapkan skrin sekarang, kasih tembus 5 juta likes dengan laju-laju saja. Tekanlah button share sekarang ke semua bilik gerakan UMNO di Johor. Ke semua jentera pemuda-pemuda UMNO Johor. Jentera wanita, dan taglah akaun On Hafiz. Tak ada masalah. Kali ini saja. Sekali lagi saya pesan, jangan ada seekor pun macai Dacheng ni yang berani nak bersilat dalam ruangan komen. Saya tolong uruskan. Sambil saya sendiri yang akan lapah dan sula auta mereka ni menggunakan 809 muka surat alasan penghakiman mahkamah yang dibuat baru-baru ini. Saya rasa kalau kita buka mata kita luas-luas, kalau kita baca apa yang tertulis di dalam laporan ini, setebal 809 muka surat tak banyak pun. Baru je bulan lepas, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ini telah mengeluarkan 809 muka surat alasan penghakiman bertulis kes 1MDB Najib Razak. Dengar sini baik-baik wahai macai Dacheng. Ini bukan fitnah politik PH. Ini bukan rekaan media. Ini bukannya manifesto. Dan ini juga adalah dokumen rasmi kehakiman yang dibicarakan merentasi 3 era kerajaan yang berbeza. Dari zaman Barisan Nasional membawa ke PH sampai ke PN, sampailah ke hari ini Kerajaan Perpaduan. 809 muka surat itu memaparkan dengan jelas, baris demi baris, transaksi demi transaksi, bagaimana duit berbilion ringgit hasil hutang atas nama pembangunan negara telah diselewengkan. Kemudian duit itu masuk ke akaun perantara sebelum sebahagian besarnya berakhir di akaun peribadi bekas Presiden Parti korang. Kau nak spin apa lagi? Kalau hakim dah bentangkan bukti ini, di dalam dokumen rasmi 809 muka surat ini,
Kita nak kira juga grade kezaliman hutang ni saja dekat atas kepala anak cucu kita selepas ini. Baik, sila rapat-rapatkan skrin. Kita tengoklah pemimpin ini yang menimpakan atas bahu rakyat marhain. Bila negara buat hutang bilion-bilion ringgit atas nama pembangunan, tetapi duit itu sebahagiannya masuk ke akaun peribadi. Sebahagiannya lagi lebur dalam pelaburan yang mengarut-ngarut ni. Siapa yang jadi kuli batak yang terpaksa bayar balik hutang itu? Persoalannya, siapa? Kitalah rakyat. Kitalah jadi kuli bataknya. Ni beban hutang yang ditinggalkan oleh geng-geng kleptokrat ni, yang terpaksa ditanggung bukan setahun dua saja, tetapi puluh-puluh tahun. Bayangkan saja anak yang lahir dalam tahun skandal ini meletup, iaitu sekitar tahun 2013. Nanti bila dah besar, bila dah kahwin, bila dah ada anak, tahun 2043 kelak, kerajaan Malaysia pada waktu itu pun belum tentu habis bayar lagi sisa-sisa hutang haram 1MDB. Duit bilion-bilion ringgit ini, yang sepatutnya hari ini boleh digunakan untuk nak menyuburkan dana pendidikan anak-anak Johor. Boleh buat untuk nak bina hospital pakar, ataupun nak buat membantu kos sara hidup rakyat, ataupun nak bantu peneroka Felda. Hari ini terpaksa dibilas masuk ke dalam lubang hitam sebab nak bayar bunga hutang skandal lama yang dilakukan oleh pemimpin lama ini. Lepas tu saja dalam kempen pilihan negeri Johor ini, mereka ni turun ke kampung-kampung acah-acah zuhud bawa bendera biru. Korang yang menyembunyikan gari hutang rakyat dalam poket korang, maka tercedoklah rapat-rapat di dinding sejarah Dacing pada hari ini. Sampai masa lagi dalam 5 minit saja. Sila tap-tapkan skrin lagi. Kita kasih gegar algoritma ni sampai mencecah 10 juta likes. Seterusnya saja, kita juga bedah lakonan Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi. Dalam fasa awal kempen pilihan raya negeri Johor ini, On Hafiz ni dengan penuh angkuh, dia telah menjadikan nama Najib Razak ni sebagai apa? Sebagai antara tema dan juga senjata utama kempen di dalam lapangan, di atas lapangan. Mereka cuba buat kempen simpati, pusing naratif, konon-kononnya Najib itu mangsa keadaan, mangsa aniaya politik, dan acah-acah mengingatkan rakyat pasal jasa Najib Razak, jasa pembangunan lama daripada Najib Razak. Ni On Hafiz, sila cermin muka sikit. Najib Razak bukan mangsa. Banyak di negara luar seperti di Amerika Syarikat sampailah ke Switzerland, negara-negara luar ni dah tangkap dan hukum individu-individu yang terlibat dalam aliran wang haram 1MDB. Fakta dunia ni tak boleh dipadam menggunakan air mata kempen simpati dalam pilihan raya negeri. Bila dah diheret nama banduan rasuah ini dalam kempen, secara tidak langsung sebenarnya mereka tengah cuba nak menghidupkan semula nostalgia zaman kegelapan yang dah menjahanamkan reputasi imej negara kita di mata dunia. Keyakinan pelabuhan antarabangsa boleh jadi run-up. Sebab apa? Sebab kes ini. Jadi saja, kalaulah mereka ni ada talian darah sekalipun dengan dia, tolonglah jangan terlalu kuat bercakap soal integriti, soal politik bersih di mana-manalah, tak kira lah atas Syamah ataupun di kampung-kampung. Dan kalaulah betul UMNO Johor ni dah berubah, mulakanlah dengan berani mengaku kesilapan lama dan move on. Apa masalahnya? Bukan cuba nak memutihkan semula skandal-skandal yang jadi luka bernanah kepada negara kita. Maka segala hujah-hujah kesucian mereka ni dah barai saja. Dah barai secara total. Dan kepada macam-macam ini yang tak berpuas hati, yang menuduh saya ini sebagai penghasut, yang DM saya macam-macam lah yang saya dapat. Yang menyebut dokumen 809 buku surat itu semuanya tulisan hakim waktu zaman PH. Jangan nak nafikan jasa Najib Razak, jasa pembangunan di Johor. Rakyat Johor kenal siapa yang berjasa.
Saudara. Ada. Ada. Jasa tak apalah. Jasa tetap jasa. Kan? Saya tak nafikan jasa Najib Razak. Tapi dengar sinilah. Wahai rakan-rakanku, jasa pembangunan apa kalau kos yang rakyat kena tanggung dalam hutang YMDB itu 10 kali ganda lebih mahal daripada nilai projek yang dibuat? Adakah itu jasa? Itu namanya dalam kamus penyamun ini, bagi rakyat ayam sekor. Tapi dalam masa yang sama korang sembelih lembu sekandang dalam kampung tu. Jadi dokumen 809 muka surat ni, yang mana alasan penghakiman yang tertulis itu yang dikeluarkan oleh institusi Mahkamah Tinggi dalam sistem perundangan kita yang nyata. Ia berdasarkan dokumen transaksi bank yang sahih. Bukannya rekaan kertas semata-mata. Jadi janganlah sebarang-sebarang ataupun berani nak bercakap tentang itu adalah rekaan ataupun naratif jasa lama untuk nak menghalalkan rompakan bilion-bilion ringgit ini pada tahun ini. Saya percaya saudara pengundi Johor dah bijak. Mereka nak fikir masa depan untuk anak cucu mereka tahun ke depan, 2043 ataupun seterusnya. Mereka nak ada perubahan. Bangsa Johor tak nak terperangkap dalam lubang penyakit lama. Pada jentera-jentera pencuci dosa korang malam ini, kita dah rejam, kita dah hancurkan dengan 809 muka surat. Maka tercedoklah mereka rapat-rapat di bucur dinding di lokap. Itu belum lagi projek soal lama sekejap. Ada pula time-time ni dia minta charger. Baik saudara yang saya hormati, khususnya bangsa Johor. Bangsa Johor yang sentiasa memikirkan masa depan anak cucu di negeri Johor. Yang sentiasa memikirkan agar negeri ini tidak lagi digadaikan demi agenda nak memutihkan skandal 1MDB saja. Saya berdiri di sini. Saya duduk di sini, live di sini walaupun saya kena shadow ban banyak kali ini. Saya dibantu oleh rakan-rakan, sahabat-sahabat yang setia. Kita sama-sama menghancurkan sebersih-bersihnya kempen simpati dan segala nostalgia palsu. Menggunakan 809 muka surat adalah sebagai bukti bertulis mahkamah. Berpandukan fakta, berpandukan alasan penghakiman kes Najib Razak. Kita sudah pun paku mati mereka. Kerenda politik mereka ni, kerenda politik dacing di Johor. Kita dah tunjukkan di depan muka seluruh rakyat Malaysia, khususnya bangsa Johor, mengapa dacing ketakutan dan cuba menipu di dalam kempen pilihan raya. Di depan media mereka menyalak, konon-kononnya mereka ni bersih. Padahal hakikatnya, mereka sedang membawa semula penyakit yang lama. Mereka sedang mencuci imej banduan rasuah terbesar dunia dan dia paksa kita, anak cucu kita ini, untuk membayar hutang rompakan mereka sehingga bila? 2043. Saudara, jangan biarkan maruah undang-undang negara kita ini dihancurkan oleh geng-geng kleptokrat, geng-geng dacing dalam kertas undi pada 11 Julai ini. Kepada seluruh pengundi di negeri Johor, mari kita kirimkan mesej yang tegas. Kita tolak Menteri Besar yang jadikan penyamun ini sebagai tema kempennya. Kita tolak jentera-jentera UMNO Johor yang enggan insaf daripada kesilapan lama. Kita kuburkanlah politik kleptokrasi ini. Kita pangkah siapa saudara? Kita pangkahlah, kita pilihlah gabungan yang bergerak 100% atas dasar tata kelola yang bersih. Parti yang mana saja? Tolong nyatakan di dalam ruangan komen. Parti yang mana yang komited melindungi dana awam daripada dirompak? Parti mana yang fokus sepenuhnya dalam membangunkan ekonomi Johor serta kos sara hidup rakyat tanpa perlu menghidupkan semula skandal-skandal yang memalukan negara? Parti yang mana? Baik. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara yang setia dengan saya.
yang tanpa henti tap-tapkan skrin, tanpa henti sharekan live ini walaupun kena shadow ban. Saya rasa saksinya. Sehinggalah FYP. Kali ini biar seluruh jentera dacing lumpuh, terkencing sebab dokumen 809 muka surat mahkamah ini sudah meranapkan terus tangan kebangkitan. Dan Johor ni memilih demi masa depan. Kita tolak penyakau, kita pangkah Pakatan Harapan. Saudara. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada saudara yang setia dengan saya, yang bantu saya mengendalikan live ini, yang berikan gift ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan setia dengan saya walaupun saya punya live ini kena shadow ban daripada banyaknya tinggal sikit ni, tapi tak apa, kita bertahan, sesara ada, akhirnya kita naik semula dan kena balik, tapi tak mengapalah, itulah lumrah dalam kita nak menyatakan kebenaran. Saya tak bimbang pun, saya tak gentar pun. Baik saudara, saya ingat cukup sekat ini. Seperti janji saya, 5 minit, 10 minit saya kena berhenti. Sebelum saya nak tekan end live ni, sekali lagi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada sesara semua yang daripada awal tadi sampailah sekarang bantu saya, sama ada tap-tapkan skrin ataupun sharekan live ini ataupun bantu jawab di dalam komen ini. Terima kasih juga kepada moderator. Terima kasih juga kepada yang memberikan gift yang saya nampak, Nizam Jopri, Tengku Anis, Nura, Go, Sulaiza, Marlia, banyak lagi lah yang menghantarkan gift ini. Saya tidak dibayar. Gift ini jangan risau. Gift ini saya akan gunakan balik bila saya tengok kawan-kawan kita tengah live. Adalah kawan-kawan kita ni kadang 2-3 pagi ni dia gigih, dia nak menyampaikan kebenaran, saya akan berikan kepada mereka balik, insya-Allah. Jangan risau. Terima kasih banyak-banyak. Hanya Allah SWT saja yang dapat membalas jasa baik sesara yang ada di dalam sini, terutamanya yang memberikan gift ni. Terima kasih banyak-banyak. Dan seperti biasalah, sebelum saya nak mengundurkan diri, saya menyusun 10 jari daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Seandainya terdapat kata-kata saya yang mengguris hati perasaan saudara, terutamanya rakan-rakan di sebelah sana, rakan-rakan dacing UMNO Barisan Nasional, walaun, anggaplah ini hanyalah biasalah pilihan raya kan. Sedangkan Portugal pun boleh kalah. Portugal boleh tersingkir dalam World Cup. Apalah sangat pilihan raya negeri ni kan. Dan sebaliknya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT, Tuhan yang mempertemukan di dalam ruangan sekecil ini. Dan kita sama-sama berdoa, sama ada yang berada di luar ataupun dalam rumah ini. Saya doakan semuanya, kita aminkan saja. Semoga saya semua sentiasa berada dalam limpahan ataupun rahmat Allah SWT, sentiasa berada dalam lindungan Allah SWT, sentiasa dimurahkan rezeki, sentiasa dipermudahkan segala urusan, sentiasa dikeluarkan daripada segala permasalahan yang membelenggu diri saudara-saudara. Kalau ada saudara ni yang sedang dalam perjalanan ataupun merancang untuk pergi ke mana-mana destinasi, semoga selamat sampai. Pada saudara yang mungkin sekarang ni sedang sakit dan demam, mungkinlah musim-musim cuaca yang tidak menentu, kita doakan agar saudara dikembalikan kesihatan seperti sedia kala. Kita doakan juga kepada saudara yang mungkin mempunyai anak ataupun adik-adik yang sedang belajar, yang sedang bersekolah. Kita doakan agar mereka ni dapat menjadi pelapis pemimpin negara satu masa nanti, yang dapat berbakti kepada agama, bangsa, tanah air dan juga diri saudara-saudara semua. Kita doakan agar mereka ni sentiasa dilindungi oleh Allah SWT. Kita doakan juga agar negara kita, negara Malaysia ini, negara yang kekal, aman dan stabil. Kita doakan juga kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, pemimpin utama negara kita. Doakan yang baik-baik. Tak suka tak apa. Tapi doa tu kalau boleh yang baik-baik. Dikhawatiri kalau doa itu tidak baik akan berbalik kepada yang mendoakan. Kita dah ada dah, banyak dah. Kan? Cerita-cerita ataupun rentetan doa yang patah balik, doa yang tidak baik patah balik kepada orang yang mendoakannya. Kita doakan yang baik-baik untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 PMX ini dapat menggalas, memikul amanah, memikul beban, menggalas tanggungjawab ini dengan sebaiknya, dapat mengangkat darjat negara kita ni ke arah yang lebih baik, dapat menjadikan negara kita ni negara yang terbaik di kalangan negara-negara yang terbaik di dunia.
dapat menjadikan negara kita ni sebagai negara yang dicontohi, negara yang ditakuti, negara yang dikeruni oleh negara-negara luar di dalam dunia ini. Semoga apa yang kita inginkan ataupun kita impikan menjadi kenyataan. Baik, wallahu alam. Saya ingat cukup setakat ini. Kita berjumpa lagi. Jangan lupa follow live saya, follow account saya di TikTok, dan subscribe lah saya punya channel di YouTube. Begitu juga di Facebook. Segala apa yang ada live ini akan ada juga di dalam YouTube. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. I love you. Kita jumpa lagi.